So, barang ni kalau korang tak tukar, kereta korang confirm tak hidup. So, hari ni kita ada sebuah Volkswagen CC datang dengan towing, kereta tak boleh start. Tiba-tiba dia call, bang saya nak towing, kereta tak boleh start. Kita check rupanya benda ni yang rosak. Isu steering column lock ini, nama dia steering column lock ataupun orang panggil ELV lah, okay, electronic lock. Mungkin lah kot tak tahu nama dia. Benda ni adalah common sebab bila benda ni rosak, steering kita tak boleh nak release, nombor satu. And nombor dua, kereta tak boleh nak start. And nombor tiga, memang kita nak buat apa pun, benda ni memang kena buka, tukar dan baru kita boleh release kereta ni untuk tolak ke depan, ke belakang, ke tepi, ke belakang. Steering dia akan lock dengan menatang. Untuk buat benda ni, dia bukan sekadar kita buka barang ni, tukar yang baru, start jalan. Tak boleh. Benda ni kita kena buat coding online. Sebab apa? Sebab benda ni berkaitan dengan immobilizer. And benda ni tak boleh pakai yang second hand ataupun half cut sebab dia adalah one time coding. Maksudnya pakai sekali coding, terus tak boleh pakai kat kereta lain. So kalau ada apa-apa masalah dengan kereta coding, korang boleh datang VMG Seksyen 16 Syalam. Ingat guys, nak pakai terjun, maintain sekali baru. Ciao.